Kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Puas kalian dengan hidup. Puas! Kami begini. Puas kalian, ha? Belum puas? Wah, siap gelak lagi. Hina kami sepuasmu. Tapi maaf, jangan dimakan. Satu hal yang perlu kalian ingat. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, salam tapi tanah salam, tanah salam sudah ada aku kisah, and welcome back to my channel. Lain macam pula aku punya intro kali ni ya. Okey kawan-kawan, jadi kita nak buat apa hari ni? Pada hari yang indah puasa mungkin yang ke-6 atau ke-7, kita akan coki-coki rumba. Ya, kita akan react satu video daripada Twitter. Macam biasa aku akan react video yang orang suggest untuk aku react lah kan. Mostly video-video tu dia tersebar dekat Twitter. So orang tag aku dan reaction. Tapi ini berkenaan dengan Coki. Aku tak tahu siapa Coki tu. Okay, sebab dia baru je viral. So diorang minta aku buat reaction. Tapi bukan terhadap Coki, terhadap bukan haters, fans Coki yang membuat video tanda supportive-nya fans Coki. Dia mengamuk, dia marah ya, marah sangat. Kerana apa? Kerana yelah orang ramai kecam Coki tu lah. Okay, aku tak tahulah orang kecam sebab apa. Sebab budak tu budak TikTok slow-mo lah kononnya. Itulah, kejap lagi kita tengok. Okay, mari. Okay kawan-kawan, kita screen recording dulu. Aku dapat tahu video Coki ni oleh kerana ada seorang ni menggunakan gambar aku untuk dijadikan memes ke memes, macam mana nak sebut benda tu, dekat reply dekat dalam Twitter tu lah. Bahawasanya bawah video Coki tu kononnya aku react kepada video tu. Faham tak? Kau faham tak? Aku tunjuk lah. Dari situlah aku tahu yang Coki-Coki rumba ni kenapa. Okay, ni dia Aku hajar. Kau guna gambar aku no? Ni lah video, jom kita react. Oh ni ke? Tak sempat pause. Oh budak tadi tu ke yang buat video-video fans Coki ni? Mana tadi? Tak boleh pun. Oh ni Oh ni lah fans-fans dia yang membuatkan video untuk Coki-Coki rumba ni ya. Itulah alkisahnya. Okay, kita tengoklah apa yang Coki buat sampai nak kena kecam ni. Yang ni memang kau hasam, dia guna gambar aku Kita tengok apa Instagram si Coki-Coki rumba ni. Kejap Try type Coki. Coko pula Coki. Ni ke? Yang atas sekali ke? Oh ni budaknya. Kenapa orang kecam dia? Oh agaknya sebab dia buat TikTok slow-mo lah kan? Budak Indon ke? Budak Indonesia ke? Budak Malaysia ni? Sampai 479 king kau fans dia Sebab yang cakap tadi macam orang Indonesia kan? Video dia biasa je, okey je aku rasa. Sebab tak tahulah, nak kata cringe tak cringe pun, biasa je tengok.
Budaknya comel. Kan? Kenapa korang kecam dia Gayanya sama aja Oh, agaknya betul lah. Maybe sebab budak ni budak apa? Slow-mo TikTok lah. So itu je kau nak tunjuk. Aku ingat kau nak pergi jalan-jalan nak tunjuk apa tadi. Tak tahulah. Aku rasa video dia biasa je kot. Sebab dia macam tak adalah buat video yang macam kita react sebelum ni kan, yang macam couple tu kan. Tak tahu. Tapi kenapa kau kecam dia? Agaknya aku rasa orang kecam dia kan sebab fans-fans dia yang buat video-video macam tu kot. Orang kecam fans dia. So, tempiasnya kenalah dekat dia sekali. Tapi yang buat video tu pun sekejap aku tengok. Aku search sabar Apa Dear Haters Choki. Ada tak video dia lagi? Hey Haters Choki, kau puas? Kau puas tengok Choki macam ni? Kau pun puas tengok fans Choki sedih macam ni? Kami nak tahu nak cakap apa lagi dengan kau haters. Kami pun penat dengan kau. Kau buat video, foto dan berguna macam kenapa? Kau sadar tak haters? Janji maki aku. Hey haters, kau puas? Kau puas buat Bella macam ni haters? Ha? Kau puas buat Bella sedih macam ni? Kenapa kau kecam-kecam Bella haters? Kenapa? Bella tidak kacau kau haters. Kenapa kau kecam-kecam Bella haters? Kalau aku appreciate juga kalau orang buat video kat aku macam tu. Tapi tu lah. Tapi kesian lah kan. Sebab budak-budak kat Twitter ni kuat membahan tau. So dia nampak video-video macam tu, memang kau kenalah. Tapi aku rasa budak tu okey je, tak ada masalah. Mungkin sebab fans dia yang terlalu maybe obsessed ke. Banyak pula Aliu terlalu obsessed dengan dia ke. So dia kena tempias. Bagi aku kalau macam TikTok macam ni, selagi tak macam yang sebelum tu kan, aku rasa okey je kot, tak ada masalah kot. Memanglah ada macam macam tu sikit kan, tapi tak adalah teruk mana kan. Kesian weh. Tapi tu lah kenapa haters dia macam tu. Sekejap aku check lagi. Puas kalian sudah hidup. Weh, ada lagi ya. Okey, sabar. Puas kalian sudah hidup. Puas. Kami begini. Puas kalian belum puas? Wah, siap gelak lagi. Hina kami sepuasmu. Tapi maaf, jangan dimakan. Satu hal yang perlu kalian ingat. Jika kalian benci kami jauh benci. Wah, kami jauh benci lagi. Weh, fans dia ni seluruh dunia ke macam mana ni? Daripada Indonesia, dia ni budak Malaysian kan? Oi. Aku rasa tak ada lagi kot video dia. Video dia aku rasa biasa je, si Choki-Choki Rumba ni kan. Tapi kenapa kalian? Kenapa kalian? Kenapa kalian menghina? Jangan hina. Tapi kalau kalian hina, lantak kalian lah. Bukan urusanku. Urusanku hanya mau melihat aja. Tapi bagiku, ianya biasa aja. Yang obsesnya fansnya. Jangan kecam Bella. Bella hanya ngeriak idolamu sahaja. Bella nggak kecam kok sama idolamu. Bella berjanji. Bella nggak akan kecam. Bella nggak akan. Banyak pula Aliu Bella. Bella berjanji nggak akan kecam idolamu. Moga kamu dan idolamu baik-baik saja ya. Okey ya. Bella takut sama idola kamu. Bye.
Terima kasih ya kerana menonton. Nggak ada apa-apa lagi yang aku bicarakan. Aku tambah takut sekali. Takut kalau kecaman itu datang kepadaku juga. Ampunkan aku ya. Moga kalian berbahagia. Jangan bikin video tentang aku pula ya. Aku nggak kecam sama kamu. Oke. Bye. Ha, kau ingat dah habis? Kau tekan button bulat yang ada muka aku tu sekarang. Kau subscribe. Aku tahu kau belum subscribe kan? Ha, kau nak aku menghantui hidup kau? Lagi satu, kalau korang nak tengok video-video sebelum ni, tekan je button petak yang ada dekat skrin tu, okey? Pilihlah mana video yang korang nak. And then jangan lupa follow semua social media aku. Aku ada letak username aku dekat atas, okey? Bye!